Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 hari bulan 8 tahun 2018. Saya berada di kampung Capa, di Pulau Capa ya. Di Pulau Capa di bawah PPK Tunjang. Jadi ini adalah petak Pak Nyang Johari, penyelia di kawasan Pulau Capa ni. Ini padi beliau. Kalau boleh kita minta sikit cerita sikit pengalaman Pak Nyang bila guna tabikun. Assalamualaikum Pak Nyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyang ni musim yang keberapa ni Pak Nyang guna tabikun ni? Ni masuk musim yang pertama lah kita kira. Yang pertama lah. Ya, musim yang pertama. So apa yang Pak Nyang boleh kongsi pengalaman dengan kita bila guna tabikun? Bila kita guna tabikun ni mengikut pakej dia. Pakej tabikun ni kita nampak kedudukan padi, apa nama padi ni adalah sihat lah. Sihat nah? Sihat dan bersih. Bersih. Ya. Pengalaman Pak Nyang lah. Sudah sekian lama buat padi ni. Pengalaman musim ni dengan musim sebelum-sebelum ni macam mana Pak Nyang? Pak Nyang buat bendang ni dah hampir 50 tahun. 50 tahun lah. Tahun ni dah menampak perbezaan yang ketara lah. Yang ketara lah. Lah. Alhamdulillah. So ramai tak rakan-rakan pegawai-pegawai PPK kita datang melawat? Ramai pegawai PPK datang dan orang-orang yang lalu lalang di tepi benang Pak Nyang ni. Mereka kata padi Pak Nyang tahun ni memang bagus elok lah. Memang elok lah kan? Memang elok lah. So Pak Nyang puas hati lah. Pak Nyang rasa apa hati. So apa hasrat Pak Nyang pada rakan-rakan ahli-ahli ahli-ahli di unit ni? Pak Nyang akan cuba menyampaikan lah apa yang Pak Nyang dapat untuk mereka sama. InsyaAllah. Ya kan? So Alhamdulillah semoga perkongsian Pak Nyang pada hari ini kita akan perpanjangkan pada rakan-rakan petani kita yang lain. Ini adalah padi Pak Nyang. So kalau boleh Pak Nyang tunduk sikit, pegang sikit padi Pak Nyang tu. Kita nak tengok sini ni. Tu dia. Ni padi apa Pak Nyang ni? Padi CL. Oh ni padi CL lah? Ya, CL2. CL2. Okey. So Alhamdulillah cantik. Terima kasih banyak-banyak Pak Lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Okey, ini adalah sawah padi Pak Nyang Johari di kampung Pulau Capa ni, di daerah ataupun di kawasan PPK Mada Tunjang. Jadi Alhamdulillah sebelum kita berpisah dengan Pak Nyang pada tengah hari ini, kita dengar sedikit ucapan pantun daripada Pak Nyang untuk semangat pada rakan-rakan kita yang lain. Sila Pak Nyang. Nama Pak Nyang Johari nama dipanggil. Ya. Buat bendang setengah abad. Ya. Gunalah tabikun setiap musim. Ya. Tangkai bersusun, bijinya padat. Alhamdulillah, terima kasih. Amboi, pantun tu cukup hebat tu. Ni pantun ni dia main macam mana Pak Lang? Tak rangka ada ke ataupun memang dia semula jadi Pak Lang? Semula jadi nah. Alhamdulillah. Sesuai dengan kedudukan padi Pak Nyang. Alhamdulillah, je Pak Dan paling semangat. So okey, ini adalah padi Pak Nyang ya, yang menggunakan pakej tabikun. So Alhamdulillah. So daripada apa yang kita dapati bahawa Pak Nyang sepanjang 50 tahun terlibat dalam tanaman padi ni. So inilah musim penghasilan padi yang Pak Nyang nampak begitu luar biasa Pak Nyang. Luar biasa. Okey, satu. Tadi pantun. Satu lagi kata-kata penutup daripada Pak Nyang tentang penghasilan padi pada musim ni. Ya, penghasilan padi begini kita tak tahu lagi banyak mana. Ya. Tapi alhamdulillah kita nampak ada pertambahan lah berbanding dengan kita lepas. Ya. Daripada bulan musim lepas. Jadi Baik. saya berserulah kepada semua peladang ni kalau nak meningkatkan hasil, kita cuba gunakanlah produk tabikun ni. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki lah Pada kita lah kan. InsyaAllah. Okey, baik. Kita Baik. cuma usaha yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita zoom sikit. Ini padi Pak Nyang ni. Tu dia tu. Macam inilah keadaan padi Pak Nyang ni. Ya. Ni sepanjang usia beliau 50 tahun terlibat dalam padi ini, inilah kali pertama beliau lihat padi beliau begini. Terima kasih.